Di dalam video ni saya nak tunjukkan tutorial bagaimana kita nak tahu dah berapa ramai goal saver di bawah rangkaian kita. So yang pertama sekali, macam biasa kita masuk kat dashboard KAB Gold kita. Okay, so kita pergi masukkan username dan password kita. Selepas dah masukkan, tunggu sistem pop up masuk dashboard kita. Ok, so pergi dekat 3 garisan sebelah kiri ni, pergi kat My Empire, pergi dekat downline. So daripada sini anda boleh tengok dah tahu berapa ramai di bawah rangkaian anda yang dah ada status executive partner. Apa dia punya title, dah berapa ramai GGM bawah kita, GM, GA, dan dah berapa ramai goal saver di bawah rangkaian kita. Ok, so kalau macam saya ni sebab akaun ni baru lagi, so bawa ada 3 orang lah yang daftar. Ok, baik. So kalau kita tengok sini, kejap saya buat desktop view, senang sikit nak tengok. Ok, so kalau macam ni, nampak buat masa sekarang dalam akaun ni, saya ada 3 orang yang berjaya didaftarkan. So kat sini kalau kita tengok, so kita boleh nampak nombor ID KAB Gold dia, nama dia, email dia, nombor telefon dia. Lepas tu dia duduk mana? State tu manalah. Lepas tu group. Group ni dia maksudnya title dia, rank dia. So kalau macam 3 orang yang buat masa sekarang di dalam video yang direkodkan ni, tiga-tiga ni adalah GS lah. Stand for Goal Saver. Lepas tu kita boleh tengok juga untuk contoh yang first ni, berapa ramai yang dah berjaya sponsor. Maksud sponsor ni adalah berapa ramai goal saver di bawah dia pula. Dan di sini kita boleh tengok bilakah tarikh dan masa dia register. Okay, so adalah cara bagaimana untuk melihat berapa ramai goal saver di bawah kita. Terima kasih.